Udah suapan juara Bak Mik Hang tu. Jatuh. Assalamualaikum, apa khabar semua? Dah pun sampai dekat Samurai Yakiniku, branch yang terbaru dekat Puchong Utama. Dengar cerita pukul 3 petang sampai pukul 6 ada makan murah kat sini. Apa lagi? Serbu! Ya, inilah dia set buffet di Samurai Yakiniku. Hai. Lapak bang. Main makan tengah hari kat sini. Okey, berita baik di Samurai Yakiniku ni, RM29 saja Isnin sampai Khamis 3 sampai 6 petang. Siapa yang nak makan tengah hari kat sini, cepat-cepat mai. Kalau tak, harga dia sebelum ni RM35 untuk buffet ni. Dan yang menariknya, tambah RM10 kita akan dapat ni dia premium Australia beef. Ada yakiniku dan juga shabu-shabu. Wah, jadi dia lain sikit. Beza sangat beza dengan daging yang biasa di buffet sebelum ni. Yang ni tambah RM10 saja. Dan yang menariknya lagi saya ni mana cawangan dia tak pi saya pi. Bukan dia kata dia panggil kan, saya sendiri akan pi. Bangi yang dah terbakar tu pun saya pernah pi. Yang dia pakai arang tu. Kota Warisan pun pernah pi. Lepas tu Shah Alam pun pernah pi. Dan ini branch yang terbaru di Puchong. Pun saya dah mai dah ni. Tu dia pakai yang ni dah. Flat grill. Dia tak pakai arang yang macam dulu tu dah. Macam kat Bangi tu. Dan dia punya dapur untuk shabu-shabu pun dah cantik dah. Macam tu dah. Promotion RM29 untuk pukul 3 petang sampai pukul 6 petang. Isnin sampai Khamis kita akan dapat nasi. Lepas tu kita ada coleslaw, black pepper sauce lagi kat situ, miso soup, daging shabu-shabu dan juga untuk yakiniku dapat kambing dan juga ayam yang direndam dengan sweet soy sauce. Ni favourite saya ni. Anak saya kalau dia sampai sini dia akan ambil sup ni makan dengan nasi dua tu je. Cukup menyegarkan. Shabu-shabu dulu. Shabu-shabu dia nipis sikit daripada yang yakiniku ni. Kita masukkan dalam tu dulu. Masukkan. Mantap. Dia punya style tu. Kan? Tak apa, tadi dia menggelegak teruk sangat. Kita padam api dia tu. Tapi tunggu dia masak. Kita boleh grill kita punya yakiniku. Molek boh. Makan seorang-seorang ni relax sikit. Selalu main dengan family kan, dia jadi tak relax. Sebab apa? Duk kena panggang kat dia. Kita sampai bila sampai kesudah tak dapat nak makan. Sebelah sana ataupun satu side tu dia ada pelbagai kondimen untuk sos juga. Ada goma sauce, ada yakini sauce, yakiniku sauce. Lepas tu ada chili flake, ada chili oil. Banyak lagi lah atas tu. Yang ni berada kedai ni ajar saya ada campurkan goma sauce dengan yakini sauce. Yakiniku sauce nak pedas bubuh chili flake dengan daun bawang sikit lah biar dah rasa. Yang tu dah siap dah. Yang tu dah siap tu. Kita angkat. Mantap. Kita nak rasa dia saja tanpa sebarang sos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dia punya daging biasa untuk yakini untuk shabu-shabu dulu. Daging biasa pun dah sedap dah. Dah lembut dah. Penuh dengan rasa. Shabu-shabu dia punya sup tu yang sedap tu. Dia sebenarnya bawa family main makan, kawan-kawan main makan masa ni lah. Time murah macam ni.
Kalau hang main time mahal, sat lagi hang makan. Hang nak kena bayar seorang-seorang. Makan ramai-ramai bayar seorang-seorang tu yang sakit tu. Goma sos dengan yakiniku sos dimasukkan dengan sedikit chili flake ataupun chili flake lah, chili chops. Betul ya dia cakap. Campuran jadi ya. Ngam. Ni bukan tak masak dia memang macam tu Aku dah tu. Kena angkat cepat. Sebab pasal dia kering dia melekat rasa. Okey, siapa yang suka bakar lah. Siapa yang suka yang dalam syabu-syabu tu boleh makan lah kan. Kita nak rasa dia punya daging dia tanpa sebarang perapan langsung. Kita nak rasa dia punya daging yang biasa. Saya baru kita rasa yang premium tu. Dia tahu dia rasa macam mana. Dia rasa lemak-lemak. Sebab apa? Dia nipis-nipis tu. Walaupun nipis, kita kunyah dia keluar jus dia tu. Itu yang menimbulkan rasa lemak-lemak tu. Setengah daging kalau kita potong tebal sangat untuk yakiniku ni, dia susah nak masak. Yang ni kita nak rasa dengan dia punya black pepper sauce yang dia bagi tu. Black pepper sauce tu pakak ikat-ikat. Pandai dia buat black pepper sauce. Dan sekarang ni kita nak layan dia punya premium Australia beef untuk yakiniku. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil-sambil kita nak tunggu dia lepak masak kat situ, kita boleh je ambil nasi ni makanlah dengan sedikit coleslaw ke, nak letak sup ke pun boleh juga kan. Aku teringin naknya. Tertry jadi tadi. Teringin apa yang macam kungfu duk makan tu. Tak tahu apa. Tak boleh pun, tak reti pun buat om. Lai Syifan. Kaki sebelah tu. Tak boleh. Kita orang Melayu. Kau kungfu. Ni saya nak mangkuk ni macam selalu pakai tangan ni. Nak pakai tangan tak pakai sudu lah. Udah suapan juara Bak Mik Hang tu. Jatuh. Mari kita angkat. Dia punya Australia beef untuk yakiniku. Kita nak compare dengan daging yang biasa tadi tu, apa rasanya Australia beef untuk yakiniku di Samurai Yakiniku. Dia lagi berjus, lagi lembut. Lepas tu aroma daging yang sangat lazat ni. Kadang-kadang kita makan daging biasa ni, kadang-kadang daging kotak lain, daging fresh, lembu lokal lain. Lepas tu kena Australia punya beef lain, kena Wagyu lain, tak sama. Okey, dan sekarang ni saya nak masukkan yang ni Australia punya daging premium Kita nak tengok dia jadi macam mana. Kita masuk je. Tambah RM10 je dapat ni. Dapat lagi premium. Dalam kita punya grill pan ni, yang flat grill ni, kita boleh grillkan kita punya kambing. Tu dia. Weh, banyak dia bagi bok tu. Hang boleh refill. Habis refill. Mari kita usah sikit apa jadi dengan kita punya syabu-syabu yang premium. Daging Australia premium. Itu dia. Sangat menarik. Mana lagi? Kita nak rasa dia tanpa sebarang cicahan berasa. Orang tanya saya, kenapa pandai-pandai boleh makan? Dah Samurai Yakiniku ni sejuk. Hang rasalah dekat Jepun sikit feel dia tu. Aircon dia sejuk, makan berasak-berasak macam ni. Nampak Contoh Korea. Cerita Jepun, Korea, macam saleh. Yakiniku punya daging dengan syabu-syabu, saya suka yang syabu-syabu lagi. Sebab apa, kita dah masukkan dalam sup tu, dia lagi penuh dengan berperisa. Daging dia lembut elok. Aroma daging tu ada. Lepas tu dia punya rasa tu lagi serap ke dalam daging. Lemak, masin. Ada rasa-rasa pedas-pedas sikit. Jangan terlampau overcook sangat. Tak nak dia biasa-biasa je. Kalau siapa yang nak bawa member, lepas tu nak bawa jiran, nak bawa family, orang tersayang, dengan bajet yang sikit, dapat makan ramai-ramai. RM29 satu kepala,
Isnin hingga Khamis 3 petang sampai 6 petang, inilah tempatnya. Tambah RM10 dapat premium beef dari Yakiniku ni. Nampak ni, premium beef ni Yakiniku. Yang syabu-syabu tadi pun ada juga. Dia punya Australia beef tu, rasa aroma daging tu yang mahal tu. Kena try. Yang ni kita nak tau. Ni kita nak tau. Sampai ke situ lah hang. Tanpa sebarang perapan apa, kita nak rasa dulu dia punya kambing. Dia ada perapan dia dah. Cuma kita tak letak yang extra sauce ni. Kambing dia saja pun sedap. Diperap dengan baik. Tanpa sebarang sos pun dah sedap dah. Main cecah dengan black pepper sauce yang. Yang lemak-lemak sikit. Ni pun suka. Sedap. Tak ayam lalas ayam lalas lah. Kan selalu ayam apa duk makan juga. Tapi yang ni dia ada dia punya sweet sauce dia tu. Dia lain sikit. Okay, kita nak ending untuk food review kali ni di Samurai Yakiniku dengan ayamnya yang direndam dalam sweet sauce. Yang ni dia punya sweet sauce pun dah cukup padu dah. Kan Ana dah cakap, jangan grill terlampau kering sangat, just nice. Dan jangan lupa ambil ni dia, chili oil. Yang ni akan buat anda naik terus ke bulan. Tuh. Manis isi ayam tu ditambahkan dengan chili oil, boom, meletup. Tunggu apa lagi? Jemput datang ramai-ramai ke Samurai Yakiniku. Dia punya branch banyak, ada di Shah Alam, ada di Bangi, ada di Puchong, ada di Setapak, ada di Gombak tak sampai Karak pun. Ingat lepas tu ada dekat kota Warisan juga. Yang siapa duduk sekitar KL dengan Shah Alam dengan Putrajaya, Cyberjaya boleh sampai dekat Puchong ni lah. Memang sedap. Lepas tu Isnin hingga Khamis 3 petang sampai 6 petang. Buffet ni harga dia RM29 saja. Tambah RM10 dapat premium Australia beef untuk Yakiniku dan juga syabu-syabu. Ya, dan kalau hari biasa RM35. Jemput datang ramai-ramai. Bawa rakan-rakan, family, saudara mara, pak long, mak ngah, pak cik, mak. Semua ramai-ramai lah. Main makan kat sini. Belakang tu buat apa tu? Buat kerja. Ni bukan show. Memang terbaik. Isnin sampai Khamis 3 petang sampai pukul 6 petang RM29 saja di sini. Buffet yang sangat murah. Dekat mana? Dekat Samurai Yakiniku. Jemputlah datang.